Budaya kita penuh adat. Budak-budak tengok kartun. Kalau betul kemari ada hajat, ada ngamlah kalau kita berpantun. Dia tak pantun pula. Aku tak gerti pantun. Yelah tu. Aku cuba Silakan. Datang ke taman untuk sunting bunga. Saya datang rumah pakcik bukan saja-saja. Mantap. Betul. Padu. Tepat. Balas si. In your face. Anak saya dinamakan Faiza. Dia pandai cuci pinggan mangkuk. Kalau datang bukan saja-saja, beritahulah apa hajatnya mangkuk. Tak ada pun. Dia dah kasar. Bagi kita mangkuk. Okey, tak apa macam ni. Okey, pakcik macam ni lah pakcik. Saya cakap teruslah. Tak nak belok-belok dah. Boleh? Orang Kelantan makan ikan. Okey. Macam ni lah pakcik. Tujuan saya datang rumah pakcik ni sebab saya dah lama kenal Faiza ni. Kita sekolah sejak dulu lagi. Sekolah rendah semua. Tujuan saya datang ni pakcik sebab saya ada hajat besar. Sangat besar. Apa hajatnya? Hajat dia pakcik. Lama yang kau tengok. Dari pukul berapa ni? Cik, alhamdulillah. Dah lepas pun hajat. Pergi Taiping kena bayar tol. Anjing betul. Ini rupanya hajat kau. Mati-mati aku ingat kau nak kahwin dengan anak aku. Tak ada, cik. Tadi saya makan kat rumah si Meo ni. Mak dia masak sedap sangat, pakcik. Masalahnya, saya sakit perut lepas tu. Kebetulan saya lalu depan rumah Faiza. Saya pun tak tahu singgah lah nak lepas hajat kan. Takkan nak lepas semua sebelah kot, tak kenal. Semangat membara by Faizal Tahir. Aku harap kau kena panah petik. Get out! Meon, jom balik. Oh, gila ni dah mengamuk lah. Jom. Saya dah ada tunang lah, pakcik. Pakcik kalau nak saya, pakcik langkah mayat tunang saya. Hai, aku pula yang mengamuk. Bapak mana yang tak mengamuk? Kerana bapak sayang ke Faiza.